Baik, kita sambung pada perkara-perkara yang sunat. Ini perkara yang sunat berkaitan dengan hari Jumaat ialah yang ke-13, al-ityanu bil musabba'ati ba'daha. Mendatangkan dengan bacaan musabba'at. Musabba'at ni makna yang dibaca 7. Yang dibaca 7 kali. Nanti akan sebut apa yang dibaca 7 kali ni. Selepas daripada solat Jumaat. Wa qabla an yuharrika rijlaihi wa yatakallama, sebelum seseorang itu menggerakkan kakinya dan bercakap. Jadi apabila seseorang selesai daripada sembahyang Jumaat, sebelum dia ubah kedudukan kaki dia dan sebelum dia bercakap dengan siapa-siapa, antara perkara yang dianjurkan, ini disebut oleh ulama dalam kitab mereka lah, walaupun daripada sandaran hadis itu tidak ada sandaran hadis yang sahih. Cuma amalan ini dikatakan satu amalan yang memberi kebaikan kepada seorang, dan kita lihat bacaan yang disunatkan itu bacaan ayat-ayat Al-Quran. Apa dia? Iaitu membaca musabba'at. Apa dia musabba'at? Hiyal Fatihah. Jadi Fatihah ni dia baca 7 kali. Qul huwallahu ahad. Kemudian baca Qul huwallahu ahad 7 kali. Wal mu'awwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Setelah daripada baca 7, Fatihah 7, Qul huwallahu 7, Qul a'udzu birabbil falaq 7, Qul a'udzu birabbin nas 7, wa yaqulu ba'daha, dan seorang itu dia doa, Allahumma ya ghaniyyu ya hamid. Ya Allah, wahai Tuhan yang maha kaya, yang maha mulia. Ya mubdi'u ya mu'id, wahai Tuhan yang memulakan penciptaan dan mengembalikan penciptaan. Ya rahimu ya wadud, wahai Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang. Aghnini bihalalika an harami, kayakan aku dengan rezeki yang halal kamu daripada yang haram. Wa bi ta'atika an ma'siyatik, dengan ketaatan kepada kamu daripada kemaksiatan kepada kamu. Wa bifadlika amman siwak, dan daripada kelebihanmu daripada yang selain daripada engkau. Baca doa ini 4 kali. Itu yang menjadi amalan pada orang-orang ulama-ulama dan orang soleh kita daripada zaman dahulu. Mereka akan baca musabbi'at ini. Tapi ini jarang kadang dibuat. Jadi kalaulah imam tak buat, kita cuba buatlah. Kita buat sendiri. Sebelum kita beralih kedudukan kaki, maknanya masih dalam kaki kita pada kedudukan tahiyat akhir. Kemudian sebelum kita cakap dengan siapa-siapa, amalkan musabba'at ini. Yang ke-14, ayazida ba'dal khuruji minal masjidi. Seorang itu menambah doa selepas daripada keluar masjid, dia baca doa ini. Allahumma inni ajabtu da'watak, ya Allah, aku menyahut seruan engkau. Wa hadartu jum'atak, aku menghadiri Jumaat engkau. Wa sallaitu faridatak, aku tunaikan kefarduan salat engkau, salat kepada engkau. Wa antashartu kama amartani, dan aku bertebaran sebagaimana engkau suruh. Farzuqni min wasi'i fadlika wa anta khairur raziqin, rizkikan kepada aku daripada keluasan kemurahan engkau, wahai Tuhan, engkau lah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Ini doa, doa yang mana kita menyatakan kesyukuran kita dan kita mengharapkan anugerah daripada Allah berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', sampailah akhir. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh, sampai akhir. Yang ke-15, tahari jama'ati fajril Jum'ah. Berusaha untuk mencari solat berjemaah pada subuh hari Jumaat. Ini antara solat berjemaah yang paling utama. Saya pernah sebut tu, afdalu jam'in qad atat fi Jum'ah fasubuhu ghairin tabi'ah. Afdal berjemaah ni yang paling utama ialah sembahyang Jumaat lah, itu jadi wajib. Fasubhuha, kemudian keutamaan berjemaah ialah pada subuh hari Jumaat. Fasubhu ghairin tabi'ah, kemudian pada subuh hari-hari lain. Yang ke-16, ziyaratu al-qubur wa khususan al-walidain. Antara perkara sunat yang dilakukan pada hari Jumaat ni, kita menziarahi kubur, pusara, khususnya para mak ayah kita, datuk nenek kita, ahli keluarga kita. Jadi itu sunat. Antara waktu yang sunat ialah pada
hari Jumaat. Dan sebenarnya kesunatan ziarah kubur ini sejak daripada petang Khamis sampailah hari Sabtu. Dan hari Jumaat pun disunatkan kita menziarahi kubur. Yang ke-17, solatut tasbih. Melaksanakan solat tasbih. Lima fiha minal ajril kabir, kerana dalam solat itu ada pahala yang besar. Al-la'iqi bi'imaratil yaumil Jum'ah, yang sesuai dengan mengimarahkan, menghidupkan hari Jumaat. Okey. Kemudian yang ke-18, adamu takhattir riqab. Tidak melangkah bahu. Tidak melangkah bahu. Baik, tengok nota kaki nombor 1 ni. Melangkah bahu ni ada perbicaraan panjang. Bukan maksudnya kita tak boleh langsung memenahi sah depan. Tapi tengok yukrahu takhati karahatan syadidatan. Makruh untuk melangkah bahu ni sebagai makruh yang sangat. Makna makruh yang sangat ditegah. Wakila ada pandangan mengatakan yahrumu, haram. Wal muradu bihi, yang dimaksudkan dengan melangkah itu takhati ar-riqabi hatta tuhadhiya rijluhu a'la mankibil jalis, iaitu melangkah tengkok, langkah tengkok orang sehingga menyamai kaki dia, tapak kaki tu menyamai bahagian mangkib. Ni panggil dia bahu orang duduk. Makna kaki orang melangkah tu separas dengan bahu. Itu yang dilarang. Kita tengok kadang-kadang orang Arab kan, dia langkah kaki dia naik atas bahu. Kaki tu melangkah bahu. Adapun kalau kita lalu gerakkan sedikit, kaki kita tak angkat tinggi, itu tak ada masalah kan. Jadi yang makruh tu apabila kaki tu, ni makna tapak kaki tu mengangkat lebih daripada sama ataupun sama dengan bahagian atas bahu orang yang duduk. Bi khilafi ma law kanat rijlul marri, lain keadaan kalau kaki orang yang lalu itu tamuru ala nahwi adudihi, itu melalui pada seumpama lengan saja. Kalau hanya kaki tu langkah sikit pada paras lengan lah, au asfala minhu, atau lebih rendah lagi, fala karahata, ketika tu tak makruh. Jadi kena faham makna yang dikira makruh tu kaki melangkau daripada atau sama dengan tahap bahu orang duduk. Kenapa kalau bawah daripada itu tak ada makruh? Idla yusamma takhattiyan, kerana tidak dipanggil takhattiyah. Bal huwa masnunun, bahkan kita melangkah ke depan tu sunat, li tahsili sunnatin, untuk menghasilkan sunat, kas-saffil awal, seperti saf pertama, wal qurbi minal imam, dan hampir kepada imam, kita nak dekat dengan imam, wal jidari, atau hampir dengan dinding, wa nahwihima, dan seumpama imam ataupun dinding kan. Sunatlah kita jadikan sesuatu hampir dengan imam. Kalau tak mampu, makna dinding atau tiang untuk kita jadikan penghalang sutrah dalam solat kita kan. Intaha. Ini selesai. Ini dinukilkan naqlan min Bughyatil Mustarsyidin, daripada kitab Bughya al-Mustarsyidin. Wa ahkamut takhati sittah. Hukum melangkah ni ada 6. Tengok dia ambil setuh pula tentang hukum melangkah. Kadang-kadang wajibun, melangkah tu menjadi wajib idza tawaqqafat sihhatul jum'ati alaih, jika terhenti kesahihan Jumaat itu di atas melangkah. Kalau nak sah Jumaat kena langkah. Contohnya apa? Contohnya kalau tak langkah menyebabkan solat jemaah ni tidak sah, kena putus jemaah contohnya. Jadi kena langkahlah. Wa mandubun idza wajada farjatan qaribatan, dan hukumnya sunat kalau seorang tu mendapati ada ruang kosong yang hampir, walam yajid mawdi'an ghairaha, dan dia tidak dapati tempat lain. Sunat kalau didapati ada ruang kosong yang berhampiran. Kat lain tak ada dah, kat situ aja, maka hukumnya sunat. Wa mubahun idza wajada furjatan ba'idatan walam yajid mawdi'ah, dan hukumnya harus kalau didapati ruang kosong tu jauh dan tidak didapati tempat lain. Mana ada ruang kosong tapi bukan dekat, jauh. Jadi nak melangkah tu hukumnya harus saja. Kalau dekat hukumnya sunat. Wa khilaful aula, dan hukumnya khilaful aula idza wajada furjatan qaribatan wa wajada mawdi'an ghairaha. Kalau didapati ruang kosong yang hampir
dan didapati ada tempat lain juga. Jadi ada ruang kosong yang dekat dan ada tempat lain juga. Jadi dia langkah itu hukumnya khilafu aula. Kalau mana? Kalau dia langkah pergi ke tempat yang lain tadilah. Baik. Wa makruhun idza lam yajid furjatan. Dan makruh kalau tidak didapati ruang kosong. Tak ada ruang kosong tapi dia nak melangkah juga. Terpaksa orang menyempit-nyempitkan dan berapat-rapat. Itu hukumnya makruh. Wa haramun idza kana ma'a ta'adzi, dan menjadi haram jika ada bersertanya menyakitkan orang. Kalau melangkah tu menyebabkan sakit, menyakitkan orang, menyebabkan orang jadi susah yang masyaqqah, maka itu hukumnya haram. Okey. Seterusnya yang ke-19, al-mashyu ilaiha ma'as sakinati wal waqar. Berjalan hadir Jumaat dalam keadaan tenang dan dalam keadaan waqar ni makna tenang lah. Jangan gopoh-gapah. Tengok nota kaki nombor 2, fayukrahul jaryu ilaiha. Makruh berlari. Bekerja-kerja, berlari dia nak pergi sembahyang Jumaat, makruh. Itu dalam keadaan biasalah. Waqad yajibu, tapi kadang-kadang berlari itu wajib ka andaqal waktu. Seperti waktu itu telah sempit. Waktu dah nak habis. Bihaitsu la yudrikuha illa bihi. Sekira-kira dia tak akan sempat buat Jumaat kecuali kena berlari juga. Wa illam yakun la'iqan bihi, walaupun tidak layak dia untuk berlari contohnya. Idza naqsa fihi, kerana berlari itu tidak ada kekurangan. Sebab apa? Berlari kerana tujuan untuk mendapatkan sembahyang. Tu. Jadi itu keadaan yang jadi wajib lah. Pada keadaan biasa kita disuruh pergi solat Jumaat dalam keadaan tenang, dalam keadaan kita kata tertib terning. Baik. Kemudian seterusnya as-sunanul mukhtassatu bil khatib wal imam. Sunat-sunat yang khusus dengan khatib dan juga imam. Pertama, antakunal khutbatu 'alal mimbar aw 'ala murtafa'in. Bahawa khutbah itu dilaksanakan di atas mimbar atau tempat tinggi. Itu sunat. Jadi tengok ni, dia maklumat ni. Wa yusannu mawdi'ul mimbar wad'ul mimbar fi yaminil mihrab. Sunat diletakkan mimbar di sebelah kanan mihrab. Ini mengikut kepada sunnah apa yang berlaku pada zaman Nabi ya. Jadi mimbar itu duduk di sebelah kanan mihrab. Mihrab ni tempat imam sembahyang. Jadi mimbar tu ada sebelah kanan pada imam. Nampak? Jadi imam akan naik mimbar, turun, terus dia boleh solat dekat mihrab. Jadi susunan tu bukan saja, susunan ni ada asas dia. Yang kedua, an yusallima 'inda dukhulihi wa 'indal mimbar qabla su'udihi. Sunat bagi khatib ini atau imam beri salam ketika masuk masjid satu. Yang kedua, di sisi mimbar sebelum dia naik atas mimbar. Iaitu sebelum naik mimbar lagi. Sebelum naik mimbar makna masuk masjid satu. Kemudiannya di sisi mimbar. Ketika dia hampir dekat mimbar, dia bagi salam juga bagi orang-orang yang dekat mimbar. Yang ketiga, ayyuqbila 'alal musalli. Dia menghadap kepada orang yang sembahyang. Bila naik mimbar, dia menghadap ba'da su'udihi, setelah dia naik mimbar. Wa yusallima 'alaihim, dan beri salam kepada mereka. Yang keempat, ayajlisa halatal adzan. Kemudian kan lepas dia naik mimbar, dia bagi salam, dia duduk. Sunat dia duduk ketika azan. Sebab ketika itu muazzin akan azan. Jadi khatib ini akan naik mimbar dan duduk. Duduk masa naik dia azan tu dia duduk. Yang kelima, an yubadira ila khutbah ba'da faragil azan. Iaitu bersegera berkhutbah setelah selesai azan. Setelah selesai azan dan doa azan, maka imam terus berkhutbah. Jangan buat pengumuman lah. Pengumuman tu jangan buat masa tu, buat sebelum tu. Baik. An yurattiba baina arkanin khutbati. Dia berkhutbah dengan menyusun, ikut susunan antara rukun-rukun khutbah. Jadi rukun khutbah ni sunatlah dia ikut susunan yang mana telah kita maklumlah. Alhamdulillah. Lepas tu selawat ke atas Nabi. Kemudiannya baca pesanan dengan takwa, baca ayat Quran dan doa.
Yang ketujuh, antakuna khutbatu balighatan. Khutbah itu mestilah balighah. Makna bahasa yang kita kata baligh, yang fasih, mafhumah. Baligh apa makna baligh ni? Ai fi ghayatil fasahah. Bahasa yang fasih, sefasih-fasih mungkin. Bukan makna macam cakap biasa. Kalau boleh bahasa yang fasih, yang boleh menjentik hati orang, boleh menarik pendengaran orang. Warasanati sab, dengan susunan yang kemas, jazalati lafaz yang mana mudah, okey, untuk apa? Untuk memberi kesan dalam hati. Mafhumatan, tapi dengan bahasa yang difahamilah, sunat yang mafhumah, qasiratan, dan pendek. Ini yang antara sunat khutbah ialah pendek. Tengok sini. Pendek itu ai bin nisbati ila salah, nisbah kepada sembahyang, khutbah itu lebih pendek. Fatakunu mutawassitatan, maka khutbah itu kita kira dengan panjang yang sederhana lah. Maknanya biar solat itu lebih panjang daripada khutbah. Kata Imam Azra'i, wa hasuna an yakhtalifa dhalika bi ikhtilafil ahwal. Seeloknya berbezalah panjang pendek tu dengan mengikut kepada berbeza keadaan. Faqad yaqtadil halu al-ishaba, kadang-kadang menuntut situasi itu untuk memanjangkan, kal hasi 'alal jihad, seperti menggesa untuk jihad, inda qurbil adui aw salin, ketika mana hampir musuh ataupun orang yang penceroboh, wa kan nahyi an muharramin amma fiha, atau kerana nak membincangkan tentang larangan, tentang perkara haram yang telah menjadi umum, telah merebak di kalangan masyarakat. Jadi benda itu dikira kadang-kadang ikut keadaan lah. Tapi pada umumnya khutbah Nabi lebih pendek daripada solat. Okay. Yang ke-8, alla yaltafita yaminan wala shimalan athna'iha. Jangan berpaling kanan dan kiri ketika sedang khutbah. Makna tu khatib menghadap tu. Jangan makna pergi menghadap kanan, kiri menghadap tu. Biar dalam keadaan dia memberi perhatian kepada depan. Jangan paling banyak-banyak sangat. Yang ke-9, an ya'tamida biyasarihi ala sayfin aw 'asa aw nahwihima. Dia berpegang dengan tangan kirinya pada pedang ataupun tongkat ataupun seumpamanya. Kalau ada lah, kalau tidak dia pegang pada mimbar lah, tiang mimbar ataupun bahagian tepi mimbar. Itu belah kiri. Jadi tongkat tu pegang belah kiri. Yang ke-10, an ya'tamida biyamini ala mimbar. Okay. Yang ke-10, tangan dia ni pegang di mimbar. Kalau tangan kiri pegang tongkat, tangan kanan pegang mimbar. Kalau benda tu boleh lah. Kalau tidak, maknanya pegang teks lah. Takut nanti kan teks tu tercampak ke, nanti susah pula kena turun mimbar untuk ambil teks. Jadi yang pentingnya maknanya kalau tongkat ada, pegang tangan kiri. Ini juga kadang-kadang ditanya kepada yang nak dapat tauliah atau sijil ni, atau nak jadi imam. Penemu dega tanya, Tok Khatib pegang tongkat tangan kanan, tangan kiri. Tak ada jawab tu masalah tu. Dia patut tahu makna tongkat dipegang tangan kiri. Okay, apa beza pedang dengan tongkat ni? Ini dikira sebagai satu tradisi lah, tradisi adat yang berlaku pada zaman dahulu. Andai kata negeri itu atau tempat itu dibuka dengan cara peperangan, maka khatib dia pegang pedang. Sebagaimana kalau tengok di Istanbul, kalau benda tu dibuat lagi lah, biasa zaman dulu khatib akan pegang dengan pedang, menunjukkan bahawa kawasan itu ditakluk dengan cara peperangan sabilillah. Adapun kalau dengan cara dakwah biasa, maka dengan pegang tongkat. Sebab tu tempat kita orang pegang tongkat. Sebab Islam masuk bukan dengan peperangan, masuk dengan cara dakwah, dipegang tongkat. Okay, 10, an ya'tamida biyaminihi ala mimbar, berpegang tangan kanannya pada mimbar. Yang ke-11, an yakuna julusuhu bainal khutbataini biqadri suratil ikhlas. Duduk antara dua khutbah tu dengan kadar surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad. Jadi kita tahu syarat khutbah Jumaat kena duduk antara dua khutbah. Baik, sunat kadar lama mana nak duduk tu ialah kadar bacaan surah Ikhlas. Yang ke-12, an yatayamana fil mimbar al-wasi'. Dia duduk sebelah kanan. Tayamana ni makna duduk belah kanan pada mimbar yang luas. Andai kata mimbar tu luas sangat, maka khatib ni duduk kanan mimbar.
Kalau tidak, dia duduk tengah je lah. Kalau mimbar tu elok-elok ataupun tak luas mana, duduk di tengah mimbar. Kalau luas sangat, dia ambil bahagian kanan mimbar. Yang ke-13. An yakhtimal khutbata ats-tsaniyata biqaulihi astaghfirullah li wa lakum. Dia menutup khutbah kedua dengan katanya astaghfirullah li wa lakum. Ni nak tamat khutbah lah ni. Macam biasa awak dengar khutbah lah. Yang ke-14, alla yushira biyadihi illa lihajah. Jangan dia isyaratkan dengan tangan. Mana tengah khutbah tu jangan tunjuk. Kamu. Tunjuk dengan tangan itu, jangan. Illa lihajah. Kecuali ada hajat. Fa yushiru bisababah, maka dia tunjuk dengan jari telunjuk jari telunjuk. Ini sunnahnya. Sunnah tunjuk dengan jari telunjuk. Kita adab macam ni kan. Dia panggil beradab. Tak apalah. Tapi maknanya pada yang sunnahnya ialah Nabi tunjuk dengan jari telunjuk. Sebab tu panggil jari telunjuk. Yang ke-15. Alla yaduqa daraja mimbar birijlihi aw asah. Jangan dia ketuk tangga mimbar dengan kakinya atau dengan tongkatnya. Ni jangan. Naik mimbar tu jangan dia. Ketuk ataupun ketuk jangan. Yang ke-16, adamul isra' fi thaniyah. Jangan dia cepat baca pada khutbah kedua. Ada setengahnya khutbah kedua tu laju alhamdulillah dia baca sebaca-baca. Jangan. Makna baca dengan keadaan tempo yang biasa. Yang ke-17, qira'atu surati Qaf ba'da qira'atil ayah. Membaca surah Qaf setelah baca ayat Al-Quran yang menjadi rukun. Ini panggil khutbah Qaf. Berlaku pada zaman Nabi khutbah dengan baca surah Qaf. Daripada awal sampai akhir. Yang ke-18, an yubadiral muadzinu fil iqamah ba'da al-faraghi min al-khutbati mubasharatan. Dia bersegera muazzin untuk iqamat setelah selesai daripada khutbah secara langsung. Mana setelah selesai khutbah segera dia qamat untuk solat. Yang ke-9, an yubadiral imam ba'da al-khutbah ila solah. Imam bersegera selepas khutbah untuk sembahyang. Imam pun lepas selesai khutbah iqamah, segera imam turun untuk sembahyang. Jangan buat pengumuman lama-lama Pengumuman jangan buat antara khutbah dan juga sembahyang. Itu tak sesuai tempat dia tu. Sebab itu kena ada mualat antara khutbah dengan sembahyang. Jadi pengumuman buat sebelum daripada khutbah lagi. Ataupun lepas pada solat. Okey. Yang ke-20, an yaqra'a fi salati jahran suratil jum'ah wal munafiqun. Awil a'la wal ghashiyah. Dia baca dalam semayang dengan bacaan yang kuat. Imam baca surah Jumaat ataupun dan rakaat pertama dan surah Munafikun rakaat kedua. Ini pilihan pertama. Ataupun dia boleh pilih rakaat pertama surah Al-A'la, rakaat kedua surah Ghashiyah. Ini yang biasa kita dengar buat tu. Bukan saja itu sunnah yang kita imam disunatkan untuk lakukan. Okey. Masailu minal Jum'ah. Masalah-masalah yang berkaitan dengan Jumaat. Pertama, idrakul Jumaat. Mendapat Jumaat ni. Bila seorang itu jika dapat Jumaat, idza adraka raka'atan ma'al imam adrakal Jum'ata. Bila seseorang sempat satu rakaat bersama imam, maka dia sempat Jumaat. Kalau sempat satu rakaat, sempat Jumaat. Sama ada rakaat pertama, rakaat kedua lah. Dalam masalah ni ada khilaf, tapi kita bincang pada waktu lain lah tu. Tengok nota kaki nombor 1 dia kata fa idza kanat raka'atu tsaniyah. Kalau rakaat tu rakaat kedua, fayajibu an yusalliya ma'al imam ila salam. Maka wajib seorang itu kena semayang bersama imam sampai salam di sisi Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mensyaratkan satu rakaat penuh daripada awal sampai kalau rakaat kedua salam. Kalau rakaat pertama ni makna daripada awal takbiratul ihram sampai bangun rakaat kedua lah. Falau faraqahu lam yudrikil jum'ah. Kalau dia mufaraqah selepas daripada rokok, katakanlah seorang tu rokok saja dengan imam kan, kalau ikutnya dapat rakaat. Di sisi Ibnu Hajar tak boleh, dia kena habis sampai salam. Kalau dia datang pada rakaat kedua. Kalau dia mufaraqah sebelum itu, maka dia tidak dapat Jumaat. Okey. Wa yudrikuha kadzalika idza adraka ma'a masbukin raka'atan inda Ibn Hajar. Dan juga demikianlah dia akan dapat Jumaat jika dia sempat dengan makmum masbuk yang sempat serakaat. Dia sempat dengan makmum masbuk
makmum masbuk yang sempat satu rakaat dengan imam. Di sisi Ibnu Hajar, khilafan li Ramli, ini menyalahi Imam Ramli. Jadi atas qaul yang masalah ini, masalah muktamad ni, maknanya kita mentarjihkan mutaakhirin, kadang mentarjihkan pandangan Syekh Ramli masalah ni. Sebab apa? Kalau tidak dia akan menjadi Jumaat itu tak akan habis kecuali habis waktu. Maknanya bila ada seorang semayang, ada dia masbuk, tinggal serakaat, mari orang lain dapat serakaat dengan dia boleh semayang Jumaat lagi. Mari orang lain dapat serakaat, boleh semayang Jumaat lagi. Jadi Jumaat tu berterusan. Sebab itulah kali ikutnya pandangan di sini ulama kita memfatwakan bahawa yang dikira ialah yang sepat dengan jemaah yang dibuat tu. Adapun dengan makmum masbuk tu itu tidak dikira lah. Jadi di dalam ni kita ambil pandangan Syekh Muhammad Ramli. Kama qala sahibu Safati Zubat wa jum'atun yudrikuha bi raka'atin, dan Jumaat itu akan dapat dengan sepat satu rakaat. Yang kedua, al-masbuqu alladhi lam yudrik ruku'a tsaniyah. Makmum masbuk yang tidak sempat rokok kedua pada rakaat kedua. Rokok pada rakaat kedua. Okey. Maknanya dia datang, dia tak sempat rokok pada rakaat kedua. Maknanya tak dapat rakaat lah. Macam mana nak buat? Kalau ikutnya tak ada Jumaat lah. Tetapi dia kena yanwil Juma'ata. Dia kena niat semayang Jumaat. Wa yusalli arba'a raka'atin dhuhra. Tetapi dia semayang 4 rakaat zuhur. Baik. Orang yang datang selepas daripada imam rokok, tak sempat rokok bersama imam pada rakaat kedua, maka bila dia datang tu, dia tetap kena niat semayang Jumaat. Tetapi dia kena sempurnakan zuhur 4 rakaat. Faham Niat Jumaat, saja aku semayang Jumaat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tetapi bila imam bagi salam, dia kena tambah dan cukupkan 4 rakaat. Dia dengar sendiri jadi zuhur. Jadi zuhur. Wa hadha ma'na qawli ba'dihim. Ini maksud perkataan sebahagian ulama dia buat teka-teki, dia kata lana syakhsun salla wala nawa wa nawa wala salla. Bagi dalam mazhab kita ada seorang yang semayang, dia tidak niat. Dia niat dan dia tak semayang. Apa dia? Orang ni lah. Makmum yang tak sempat satu rakaat dengan imam, dia niat semayang Jumaat tapi dia tidak semayang Jumaat, dia semayang zuhur. Dia tidak niat zuhur tapi dia semayang zuhur. Okey. Yang ketiga, hukmul ishtighali an salatul jum'ati ba'da al-adhan tsani. Hukum orang itu sibuk, bersibuk-sibuk dengan benda lain, sibuk daripada semayang Jumaat selepas azan kedua. Azan kedua ni apa? Azan ketika imam naik mimbar. Azan ketika khatib naik mimbar. Itu azan kedua. Yahrumul ishtighalu anha. Haram hukumnya seorang tu sibuk-sibuk melakukan perkara lain sehingga terlupa Jumaat. Sibuk, haram ishtighal anha anil Jumaah bi bai'in, dengan jual beli, au nahwihi, atau seumpama jual beli. Bahkan buat ibadat lain pun tidak dibenarkan lah. Dah imam naik khutbah dah, dia masih jual goreng pisang lagi. Dah imam dah berkhutbah dah, dia masih pergi beli lagi kat kedai makan dan seumpamanya. Wa yukrahu in kana ba'da zawal. Okey, itu hukumnya haram. Hukum makruh, dimakruhkan kalau selepas daripada zuhur. Kalau dah masuk zuhur, hukumnya makruh. Wa qabla adhani tsani, dan sebelum azan kedua. Makruh jelah jadi eloklah, makna bila dah azan tu makna siap-siap lah. Kalau masih dia lara lagi, masih lalai, dia makruh. Kalau start imam naik khutbah dah, azan dah, hukumnya haram. Yang keempat, hukmus safar yaumal jum'ah. Hukum musafir pada hari Jumaat. Yahrumus safaru, hukumnya haram musafir idza tayaqqana, jika dia yakin, au ghalaba ala dhannihi, atau dia berat sangka, annahu la yudrikul jum'ah, bahawa dia tidak sempat Jumaat, fi maqsidihi, pada tempat dalam perjalanan tempat yang dituju. Tak sempat Jumaat pada tempat yang dituju, au fi tariqihi, atau dalam perjalanan dia. Dia keluar hari Jumaat, dia yakin kalau dia keluar ni memang tak sempat semayang tempat yang dituju atau dalam perjalanan. Hukumnya haram. Pemusafiran itu dikira sebagai haram. Wa illa, jika tidak, makna kalau dia rasa dia mampu sampai dan solat Jumaat atau dalam perjalanan boleh dia semayang Jumaat, fayajuzu, hukumnya harus. Habis berkaitan dengan itu
Dan nanti kita akan bincang tentang masalah istikhlaf, masalah ganti imam. Wallahu a'lam.